sekarang kita dekat booth Kawasaki pula. Sebab Kawasaki ada melancarkan 3 model motor besar yang baru. Dan selaku pengguna Kawasaki, kita wajiblah cover ZX-10 kat belakang tu guys. Jom kita tengok. Alright guys, first sekali kita tengok ni guys, Kawasaki Z650S. So ini akan menggantikan Kawasaki Z650 yang sebelum ni. Sekarang ni dia facelift. Kepala dia dah sama macam adik-beradik Z900 dia. Dia pakai cap Modenas lah guys. So rupa luaran dia memang cun, color hitam, chassis warna gold, 2-piece seat. Yang ini harga jualan dia guys bermula daripada RM35,600 sahaja. So agak murah juga harga dia guys. Design kepala dia samalah macam adik-beradik Z900 dia. Lawa guys, saya suka kepala macam ni. Motor yang kedua kita, the return of Z1000 Sugomi. Tapi kali ni nama dia lain sikit, Z1100 SE nama dia. Motor something jalanan ni, tapi power sedap bawa hari-hari. So basically dia penggantilah kepada Z1000 Sugomi yang dulu tu. So motosikal ni dikuasakan dengan enjin 1099cc, inline 4, dual overhead cam, liquid cool yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 136 horsepower dan juga 113 Nm of torque. Datang siap dengan quick shifter guys. Torque dia memang fokus dekat low dengan mid RPM. So memang sesuai lah untuk kegunaan harian. Senang kalau korang nak mencilok ataupun nak memotong. Power sentiasa ada dekat low RPM. Dari segi electronics memang lengkap, moden habis. Ada 6 axis IMU, traction control, ABS, cornering ABS, cruise control, ride modes ada, dan juga of course ada quick shifter guys. Dari segi suspension memang padu. Depan menggunakan USD fork daripada Showa, fully adjustable. Belakang kalau korang perasan tadi warna kuning-kuning, tu Öhlins. Sistem brake hadapan menggunakan Brembo monoblock calipers M4 kalau tak silap saya. So dari segi package memang mantap, tapi harga dia tak adalah mahal mana guys. Bermula daripada RM69,900 sahaja. So memang boleh dengar lah, semalam pun boleh beli ni. Dan model ketiga dia, of course model kegemaran saya dekat dalam line up model-model Kawasaki. Dia punya flagship model dia guys, iaitu Kawasaki ZX10R 2026. Ini memang kategori motor paling jahat lah dalam line up motosikal Kawasaki. Tapi kali ni bukan setakat facelift biasa sahaja, dia terus bagi aura WSBK sikit. Design dia memang makin garang. Ada winglet besar kat sini, macam MotoGP. Electronics penuh, power pun memang ganas. Ram air intake dia pun makin agresif. Body slim tapi memang nampak padat. Boleh masuk tangan kan dalam. Nice. Dikuasakan dengan enjin 4 silinder macam biasa, 998cc, inline 4, dual overhead cam, liquid cool yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 193 horsepower, dan kalau dengan ram air boleh cecah sehingga 203 horsepower ke 206 horsepower macam itulah guys. Dan torque dia sekitar 110 ke 114 Nm of torque. Of course datang dengan 6-speed gearbox dan ada quick shifter up and down. Mantap. Saya yakin lah kalau saya pakai ni confirm boleh laju je kat Sepang. Engine dia of course engine screaming engine, atas RPM 10k, memang rasa nak terbang dia. Dari segi elektronik sudah tentulah lengkap guys. Ini flagship model Kawasaki guys. Traction control, launch control, ABS, cornering ABS, cruise control, engine brake control, 6 axis IMU, quick shifter, TFT meter, full colored eye, macam-macam lagi guys. Tak tersebut saya. Dengan kata lain, motor ni memang liar macam dulu tapi terkawal. Kalau sesiapa yang tak boleh nak kawal sangat tu jangan risau. Kita ada bantuan elektronik yang banyak.
Sistem suspension dia depan belakang menggunakan Showa, fully adjustable BFF Fox kat depan dan juga BFRC kat belakang. Sistem brake dia memang padu guys, depan menggunakan dual caliper monoblock daripada Brembo. So motosikal ni dia sesuai untuk mereka yang suka masuk track macam saya, yang suka top speed, suka motor jahat and nak rasa superbike sebenar macam mana sebenarnya. Inilah dia. Dan harga dia pun kalau kita compare dengan superbike yang ada nama kat luar sana, yang branded tu kan, Kawasaki ZX-10R ni sebenarnya dekat bawah-bawah jugalah range harga dia. So yang model Kawasaki ZX-10R 2026 ni harga dia bermula daripada 114,600 sahaja. So kalau korang berminat, korang peminat Kawasaki, saya rasa memang ramailah peminat Kawasaki kat luar sana. And kalau korang rasa korang berkemampuan, korang boleh tengok 3 model yang baru daripada Kawasaki ni. Sekian, terima kasih guys, kita jumpa lagi di next video. Bye, Assalamualaikum.